Kenapa kita perlu guna teflon untuk mengedap pipe? Hai Mama Kejuruteraan. Hari ini kita akan bongkar satu misteri yang sering menghantui ramai antara kita bila bercakap tentang pipe atau apa-apa sambungan berulir. Kenapa kita perlukan pita putih atau kuning pada ulir pipe itu? Pernah tak Anda berada dalam situasi di mana pipe atau injak tutup tetap menitis walaupun sudah diketatkan habis-habisan? Jawapan kepada masalah ini dan penyelesaian kepada banyak sakit kepala terletak pada satu bahan yang kita panggil sebagai PTFE, tapi lebih dikenali sebagai pita penedap benang pipe yang terkenal. Tapi apa sebenarnya yang membuat pita ini menjadi komponen yang sangat penting untuk memastikan kedap sempurna dalam sistem hidraulik dan pneumatik? Untuk mula memahami, kita perlu terlebih dahulu membetulkan tanggapan bahawa benang pipe itu sendiri sudah cukup untuk menghasilkan kedapan yang sempurna. Sebenarnya, walaupun benang logam atau PVC itu dibuat dengan baik, ia tetap mempunyai ketidaksempurnaan mikroskopik. Bayangkan, Anda sedang melihat permukaan logam menggunakan mikroskop yang sangat berkuasa. Anda akan melihat puncak dan lembah, ketidakteraturan kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Apabila Anda memulas satu bahagian ke bahagian yang lain, ketidaksempurnaan ini akan membentuk laluan-laluan kecil, hampir seperti terowong, di mana bendalir seperti air, gas atau minyak boleh terlepas di bawah tekanan. Selain itu, bentuk helix pada benang skru, walaupun direka untuk menghubungkan bahagian-bahagian dengan kukuh, sebenarnya bukanlah satu mekanisme pengedap secara semula jadi. Ia berfungsi untuk mewujudkan satu ikatan mekanikal, bukan sebagai penghalang kepada laluan cecair atau gas. Jadi timbul persoalan bagaimana kita boleh mengisi ruang-ruang kecil ini dan memastikan sambungan itu benar-benar tertutup rapat, sekaligus mengelakkan kebocoran yang tidak diingini. Disinilah kehebatan teflon memainkan peranan. Atau lebih tepat lagi, politetrafluoroetilena. Tetapi apakah bahan ini dan apakah sifat-sifatnya yang menjadikannya begitu istimewa untuk mengedap ulir? PTFE. Ia adalah polimer sintetik terkenal dengan ciri-cirinya yang luar biasa, seperti lenturan rendah, ketahanan kimia, dan yang paling penting untuk perbincangan kita, keupayaannya untuk menjadi mudah dibentuk dan boleh diubah bentuk di bawah tekanan. Bayangkan, ia seperti tuh mainan, sangat nipis dan licin. Apabila Anda membalut pita ini pada ulir pipe dan kemudian mengetatkannya, tekanan yang dihasilkan oleh proses mengetatkan itu menyebabkan PTFE termampat. Dan ia akan mengikut bentuk semua ketidaksempurnaan mikroskopik yang kita sebutkan tadi dengan sempurna. Ia mengisi lekuk, membalut puncak dan membentuk satu penghalang yang berterusan serta homogen antara permukaan logam, menghapuskan laluan di mana bendalir boleh terlepas. Selain mengisi ruang-ruang tersebut, sifatnya yang anti lekat dan geseran rendah juga memainkan peranan penting. Ciri kelenturan rendah PTFE adalah satu kelebihan besar untuk para pemasang. Tetapi bagaimana ini membantu dalam pengedapan? Apabila pita digunakan, ulir-ulir itu meluncur antara satu sama lain dengan geseran yang jauh lebih rendah. Ini membolehkan Anda mengetatkan sambungan dengan lebih kuat, yaitu dengan lebih banyak torque, tanpa risiko alur ulir menjadi haus atau bahagian-bahagian tersebut rosak. Semakin ketat sambungan itu, semakin PTFE itu berubah bentuk dan memadat di dalam ketidaksempurnaan, menghasilkan pengedapan yang lebih berkesan dan tahan lama. Selain itu, ciri anti-geseran ini mempunyai satu lagi kelebihan praktikal yang sering dipandang remeh. Kemudahan untuk membuka semula sambungan. Siapa yang tidak pernah mengalami kesukaran untuk membuka sambungan yang telah lama diketatkan dengan ulir yang berkarat atau melekat akibat massa? PTFE bertindak sebagai pelincir pepejal, menghalang logam daripada bersentuhan secara langsung dan melekat antara satu sama lain, menjadikan kerja penyelenggaraan dan penggantian alat ganti jauh lebih mudah pada masa hadapan. Keupayaan serba boleh ini tidak terhad kepada sifat fizikalnya sebagai bahan pengisi dan pelincir sahaja. Ketahanan kimianya yang mengagumkan merupakan satu lagi faktor yang menjadikannya pilihan ideal untuk pelbagai jenis aplikasi. Pernahkah anda terfikir sama ada pita yang anda lihat digunakan untuk air di rumah anda juga sesuai untuk gas memasak atau bahan kimia lain yang lebih agresif? Jawapannya dalam kebanyakan kes adalah ya.
PT FE hampir tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia, asid, pelarut, dan bes. Yang bermaksud ia tidak bertindak balas dengan fluida yang melalui pipe. Ini sangat penting untuk memastikan bahawa pengedap kekal utuh dan tidak merosot dari masa ke masa, tanpa mengira apa yang sedang diangkut. Bayangkan bencana jika pita pengedap ulir larut apabila terkena jenis gas atau bahan kimia industri tertentu. Kebocoran pasti akan berlaku dan boleh menjadi berbahaya. Keupayaannya untuk menahan julat suhu yang luas dari sangat rendah hingga sangat tinggi juga menyumbang kepada penggunaannya yang meluas. Dalam sistem pemanasan penyejukan atau di persekitaran industri dengan variasi suhu yang melampau, PTFE mengekalkan sifat pengedapannya, tidak mengeras atau melembut sehingga menjejaskan integriti sambungan. Tetapi jika hanya ada satu jenis teflon, mengapa kita masih melihat pita dengan warna yang berbeza seperti putih, kuning, dan merah jambu? Ini adalah persoalan yang biasa dan sebenarnya secara kimia, asas kepada semua pita ini ialah PTFE. Warna-warna yang berbeza biasanya menunjukkan ketebalan pita dan aplikasi yang disyorkan, walaupun bahan utamanya adalah sama. Sebagai contoh, pita putih adalah yang paling biasa dan serbaguna, digunakan untuk air dan tujuan am. Pita kuning biasanya lebih padat dan tebal. Direka khusus untuk saluran gas, propana, butana, gas asli, di mana pengedapan yang lebih kukuh adalah penting, disebabkan sifat fluida ini yang lebih mudah meruap. Pita merah jambu pula boleh digunakan untuk air minuman atau aplikasi tekanan tinggi, memberikan ketumpatan dan ketahanan yang lebih tinggi. Yang penting adalah sentiasa memeriksa spesifikasi pengeluar dan jenis fluida yang akan dialirkan untuk memastikan penggunaan pita yang sesuai. Untuk memastikan semua ciri-ciri ini dimanfaatkan sepenuhnya, penggunaan pita yang betul adalah sangat penting. Tetapi adakah Anda tahu cara yang betul untuk mengaplikasikannya bagi memastikan kedap yang berkesan? Prosesnya mudah, tetapi memerlukan perhatian terhadap beberapa butiran. Pertama, pastikan benang pipe itu bersih dan kering. Seterusnya, mula balut pita itu mengikut arah jam, iaitu arah yang sama anda akan menetatkan sambungan. Ini sangat penting kerana jika anda balut mengikut arah lawan jam, pita itu boleh terurai atau berkumpul apabila anda mengetatkan sambungan. Bilangan pusingan boleh berbeza, tetapi biasanya 3 hingga 5 pusingan penuh sudah mencukupi untuk kebanyakan aplikasi, menutupi seluruh bahagian benang yang akan bersentuhan dengan bahagian bertentangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lapisan yang sekata supaya ia boleh dipadatkan dan menutup dengan baik. Menetatkan sambungan dengan alat yang sesuai sambil menggunakan torque yang betul, memastikan pita tersebut menjalankan peranannya untuk menghasilkan pengedapan yang berkesan. Jika Anda sudah sampai ke sini dan suka dengan video ini, langganlah saluran ini dan aktifkan loceng untuk menerima pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan pelbagai peluang membangunkan kemahiran yang akan memberi kelebihan dalam kerjaya Anda. Anda pula, pernahkah Anda menghadapi masalah kebocoran yang dapat diselesaikan dengan pita pengedap ulir? Adakah Anda tahu semua sebab mengapa kita menggunakan bahan yang begitu serba boleh ini? Tinggalkan komen Anda di bawah kerana saya ingin tahu kisah dan pengalaman Anda. Di sebelah sini terdapat 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia para pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.